tepi tu. Tu jalan besar dia. Jalan aku nak bahasa banjir ni. Dalam ni memang bunyi rotok-rotok dalam ni. No. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay geng, apa khabar geng? Sihat ke? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada episod kali ini. Okay geng, apa khabar? Sihat ke? Ini game casting yang aku turun sebenarnya 1 Mei kita cuti ada 3 hari 1, 2, 3 hari kita balik kampung geng. Okay, aku berada di Perak geng. Hilir Perak. Okay, so spot biasa spot andalan. Okay, aku dah sampai spot yang dulu pernah aku sampai beberapa kali sebelum ni. Aku pernah naikkan Gorgon 1.4 guys. Okay. Tengok ikan buyung bang. Ikan buyung nangkap ni daripada tak henti lagi. Okey, kondisi air aku ingat dah musim banjir, belum musim banjir lagi geng. Air masih baru nak naik tu hari kemarau, baru ni kemarau kan. Baru nak naik balik air semakin pulih Sebelum ni air dah keruh ni, musim kemarau ni. Okey, air dah cantik sikit ni. So ini pun cantik pun ni. Okey, kita starting kat sini lah. Semoga ada hasil. Kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu geng. Subscribe, like, share dan komen. Teruskan menonton yang ke mana sehingga habis video ni. Okey, nanti aku update. Okey, stay tune. Cantik. Mantap. Bismillah. Kena. Cut. Lucut geng. Kecil lah. No. So geng. So. No. Gorgon. Alhamdulillah. Ush. Gorgon ambil main. No. Buat jika-jika ya.
Ui, habis kilo ni geng. Alhamdulillah rezeki geng. Sikit grip pun tak bawa. Nah, mantap. Pasang sekilo dah ni. Nanti kita timbang motor jauh. Grip pun tak bawa. Memang pot lah sini. Situ lagi aku naik 1.4, ingat lagi pot ni. Situ tepi tu. Tu jalan besar dia. Jalan aku nak bahasa banjir ni. Dalam ni memang bunyi rotok-rotok dalam ni. So, bila surut keadaan macam ni lah. Sini memang antara lubuk-lubuk dia ni. Kalau dah naik macam ni, oh, sampai jalan. Punya jauh bawa motor masuk dalam dia. Apa nak bawa? Allah. Okey, kita timbang ya, kosong-kosong. Ui. Oh, damai. 875. 875. 8 gram. Okey. 1 kilo. Apa lagi? Oh, salah. Sini dia nak. Apa tadi? Anak-anak punya. Oh, ada sayur. Kangkung. Kangkung kuning. Iya ni. Banyak ikan ni. Okey geng. Ronda-ronda masuk-masuk dalam geng, jumpa lubuk baru geng, pot baru. Memang cantik geng. Okey, pot dia depan aku ni geng. Tu dia, nampak. Cantik, ikan banyak boiling tu. Kau sepat termakang tu tau. Memang cantik. Ni parit besar geng ya. Aku daripada sana pusing ni. Ni parit lama, parit besar lama. Tengok ah. Rumput punya tebal tak pernah cuci ni. Aku ronda, aku masuk dalam ni. Tu dia dalam ni, ada pot tu. Tengok ikan. Dalam ni, kau tengok gaya dalam. Dah ikan perumbu banyak ni. So kita buat lemparan sini sampai situ. Nanti kita pusing kat sana, tengok ni. Ada nampak macam ada dia air tak menutupi semak samung ni, kita buat lemparan.
Sini ada kelibat toman juga geng. Toman pun ada ni. So kita cuba lagi untuk dapatkan stok ni. Okay. Korang stay tune lah. Aku cuba usaha untuk dapatkan stok lagi. Okay, right. Mantap, stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Kami depan mata orang. Geng, tamat sudah video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah. Jadi satu ekor strike 800 gram okey dekat sekilo lah. 800 gram aku ingat sekilo tadi punya 800 kira besar juga lah. Saya dah lama tak orang kata tak strike okey, kemudian 2 ekor lucut hari ni. Cukup lah, hari ni pun tak cukup masa aku macam sekejap je. Hari ni hari Jumaat kan, 1 Mei hari pekerja kan, ambil kesempatan ni lah. So aku dah jumpa lumbuk baru. Kemudian aku geram kan. Pot ni memang kelibat nampak ikan sepat kan. Ikan sepat akhirnya kata makan macam tu lah. Dah lama tak makan ikan sepat Tu hari lah bila tu video aku tu. Lama juga lah. Tapi memang manis-manis kan. Sepat siam memang manis-manis. So nanti ada kesempatan ni aku turun lagi. Kali ni aku next video mungkin aku buat turun jala lah. Aku buat turun jala kan. Okay. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Salam. Bye. Nah, baru bang.